Sebanyak 14 buah lori perdagangan disita Jabatan Pengangkutan Jalan Kuala Lumpur selepas didapati membawa muatan berlebihan dan melakukan pelbagai kesalahan jalan raya. 6 pemandu merupakan warga asing dari Indonesia dan India, manakala 8 pemandu warga tempatan. Operasi berkenaan yang akan diteruskan sehingga 31 Disember ini merupakan tindakan tegas JPJ bagi membanteras pemandu dan syarikat pengangkutan yang cuai serta mengabaikan keselamatan awam. Antara kesalahan yang dikesan ialah membawa muatan berlebihan, melanggar syarat tahap perkhidmatan, tiada lesen memandu sah, tiada perlindungan insurans, lesen tamat tempoh serta kesalahan teknikal lain. Tindakan diambil di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 APAD dan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333. Selain pemeriksaan turut mendapati ada pemandu yang cuba mengelak kerjasama dengan alasan kenderaan rosak atau enggan menimbang muatan. Sabit kesalahan di bawah Seksyen 234 APAD 2010 yang memperuntukkan denda hingga RM200,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya. Sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 5,967 kenderaan diperiksa dan 2,398 notis saman dikeluarkan terhadap 939 kenderaan yang dikesan melanggar peraturan.